Atas kuala Jekoh tak tahu dia lalu tidak. Ada juga udang. Atas kuala Jekoh. Ada yang tempat kita pergi tu. Oh. Kan jauh dah getah depan tu je kan. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah kelas Sophia satu. Kelas Sophia. Kelas Sophia minta. Dah tempat kelah apa main payah kelah itu. Lebih kurang kah dia tak? Pucuk dia ni tak ni ha. Anak kurang ke apa ke. Masuklah ikan. Oh. Oh, ada ikan kan tapi sangkut. Ah, rugi. Kerugian. Oh, batang kayu bagi. Batang kayu. Oh, sayang kelas Sophia tu kan. Ini kelas. Kelas Sophia. Yo, kelas Sophia merah. Merah belah-belah biru. Wah. So. Oh. Betul kan kelas Sophia minta ah. Ha. Ini bukan main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sengat. Ha. Oh, ada lampang geng. Satu ekor. Lampang satu ekor. Lampang satu ekor. Alhamdulillah. Ada juga. Mungkin dia sempat lari lah geng-geng ni. Kalau tidak dia mesti selonggok ni kan. Mesti biasa selonggok ikan ni. Tapi dapat saiz macam ni. Nampak. Dapat saiz macam ni okey dah. Nak banyak ni lah selonggok. Oh. Dapat selonggok okey dah ni. Upah daripada bawah tadi. Ya. Anten. Anten ni timah keras ni. Okey dia tak patah tak? Sambung pakai apa ni? Pakai Macam yang kursi punya tempat duduk. Oh. Style arwah. Air comel. Air comel banyak jala. Lampang kan? Lah, kuat kata dulu.